Jangan sentuh sayang. Jangan sentuh. Wah, 360 rupanya. Dia pun 360. Dayang nama kipas. Dayang nama dia. Kena beli ni. Ingat Dayang ni sayang. Dayang si Mus lah. Bukan Dayang sayang. Nama kipas pun seram. Nama kipas pun seram. Assalamualaikum guys. Hari ni aku akan ke Seremban. Tak cari breakfast. Bukan Seremban sebenarnya, Negeri Sembilan. Hari Ahad 2 hari bulan 8 bersempena dengan kerajaan baru Negeri Sembilan, Kerajaan BN dan PN. Tahniah kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional kerana berjaya membentuk kerajaan di Negeri Sembilan. Ada dua orang lagi kawan aku dekat, kita akan jumpa di arena Seremban sekejap lagi. Okay, kita jumpa lagi sana. Bye.
banyak. Oh, tu semua. Dia kat sini kena sabar sikit, ramai orang. Kena menunggu. Ramai. Dia sekarang dekat kafe kampung kau. Jam. Oh, ada apa jam? Untuk nasi lemak tambah sotong. Ada. Nasi lemak ada. Dua. Sama sotong kembang. Dua, alright. Alright. Air teh tarik. Tarik. Ah. Teo satu. Teo panas. Panas ah? Panas kecil. Okey. Mana kita? Meja apa? 34. 34. Oh, kan tengok. Dia dapat meja. Alhamdulillah. 54. Okey, betul. Oh, baik ah. Sotong can nasi lemak sotong. Tak tekan record. Apa pun dia. Ni Maulana pun makan sotong kak. Habis-habis dengan sotong Maulana. Tinggal kuih gemuk dulu, kari kambing Betul. Terima kasih. Dia aku nak makan. Chip. Bismillah. Makan nasi lemak sotong. Sotong kembang. Ni dia orang panggil apa? Apa nama? Kuih gemuk. Kuih gemuk, tak tahu kenapa, sebab ada gemuk ke. So kita orang ni balik akan gemuk lah. Ni sardin, ni kambing. Ni sardin. Ni dia kuih gemuk. Sekali kita makan. Kuih gemuk dah ambil apa? Kuih gemuk ni, ni cara makan dia. Oh, kuih gemuk. Ada macam kuih ya. Kuih gemuk. Kuih gemuk. Lagi kurang balik gemuk. Ni. Apa tak itu ubi. Ni rupa dia. Dalam dia kosong je. Dia macam puri tu. Dia macam puri. Kosong dalam tu. Tapi memang sedap, lembut. Kena pula dengan sardin, kambing. Memang. Apa nama? Gelombang. Gelombang apa? Gelombang apa? Gelombang biru. Jen blue. Ya. Patut kita orang pergi dekat kafe Buyau. Kopi Buyau dekat Istana Lama Sri Menanti. Tengok-tengok dekat Google dia tutup. Itu yang kita divert ke ni tu, dekat kafe Kampung Kau. Tak kira lah Kampung Kau ke kampung aku ke. Baru nak kat sofa Tak jadi Tak jadi. Makan lupa. Okey guys, selesai makan. Lama juga, 2-3 jam kita kat sini. Kita nak pusing kat Teluk Kemang je, lepas tu terus balik ke KL. Let's go.
Oh, ini Maskar. Banyak perisai, kereta perisai. Kita pusing. Oh, bila nak buka bendera-bendera ni? Pilihan raya dah habis. Oh, bahaya. Macam tu di bawah. Ini digelar Bandar Kontrol Darat Port Isen. Aku nak pusing sekejap sini. Ni apa nama ni? Teluk Kemang. Tengok laut. Ui. Banyak ke kita hari ni Kata nak beli pelampung. Mandi pantai. Teluk Kemang. Kat Teluk Kemang dia. Tulisan Teluk Kemang. Guna file.
KFC ke mau fried chicken kan hamba pun ayamnya tengok. Bukan KFC ya. Kan lah. Kat Kelantan pun ada KFC. Kelantan fried chicken. Jadi K je. Apa rekod? Sebelah tu, sebelah motor. Kena bayar lah. Panas gua mandi ya. Panas gua main laut. Suruh dia ambilkan gambar. Dia nak pegang pun. Itu salah. Tahu dah. Memang tak ah. Teluk ke tak nampak. Jom gambar tu. Oi dia ni. Kena angkat tangan dulu. Janji sampai. Tak panas ke? Rasa dia dalam kipas. Ada aircon dah. Dia duduk lah berdiri tu. Berapa gaji dia tu? Aku rasa ni dia sendiri ni. Ha. Gambar bajet tu. Gambar bajet. Oh. Aja ke. Bawa pergi jalan. Beli lah tu. Yang pink tu apa? Pink tu. Belilah jaket. Dah jaket tu. Hai. Budak lah. Ada nasi minyak. Ada penuh kan? Turun lah. Terus jalan. Jom balik. Salam kat sini lah. Jom. Pagi. Apa kopi? Terima kasih payung. Habis tu air. Air mineral tadi. That's why coba tu payung pula. Mana-mana lagi? Payung angin. Memang tak ada tu. Ha? Memang tak ada. Kalau dapat duit kau pergi kan? InsyaAllah tu dekat tu lah. Izzat lah, Izzat. Umrah. Kena ambil kontak. Apa ni homestay kat area kawasan rumah dia. Oh, dia tak ada. Duduk rumah dia lah.
Okay guys, aku sekarang bertiga menghala ke highway Selatan. Kita akan berpecah lagi ke highway, masing-masing exit masing-masing tempat lah. Kita akan jumpa di next ride. Mana pula tak tahu. Okay. Harapan Perikatan. Ada lagi Barisan. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan komen apa-apa pun. Okay, bye.